Ni makcik ni yang ada masalah saraf berapa tahun makcik? 7 tahun. Sekejap ni. Ni makcik ni. Dia ada masalah saraf berapa tahun makcik? 7 tahun. 7 tahun makcik ni ada masalah saraf. Makcik ni pakai minyak herba ni berapa hari? Sehari dah. Sehari. Lepas tu Besok tu tak sakit dah. makcik sakit macam mana? Masih ni macam orang nak siap-siap. Macam siap-siap. Duduk pohon. Ni, makan pakai sehari ni. Sehari saja, betul tak tipu. Ya Allah. Masalah 7 tahun dengan izin Allah SWT pakai sehari. Sebab apa? Dia bukan minyak urut. Makcik sapu saja Sapu. Lepas tu dia meresap dulu saja. Bangun pagi rasa ringan. Tak sakit langsung lepas tu. Allahu Akbar. Tidak hari-hari. Tak tahu siang, tak tahu malam. Malam tentu tak boleh tidur. Mama tak boleh tidur. Nangis. Sakit. Allahu Akbar. Kadang-kadang 3 hari 3 malam nangis. 3 hari 3 malam. Ya Allah. Dari tak Lepas tu pergi bubat rata-rata lah. Aduh, habis sampai ke Thailand mana. Allahu Akbar. Dengan izin Allah. Boleh beli kereta Mywi untuk berubat rasa lebih lagi. Boleh beli kereta Myvi kalau berubat. Ya Allah. Nak bagi tahu banyak tempat dah pergi berubat. Tapi dengan izin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari buat rawatan sini berapa lama baru? Baru 2 kali mari. 2 kali. 2 kali buat rawatan baru dekat sini. Boleh lah. Yang ni pakai minyak ni berapa botol baru? Baru sebotol setengah. Sebotol setengah baru. Dengan izin Allah SWT. Nampak tak? Ini makcik ni ada dekat video tu. Ada dekat video makcik ni. Makcik pun tak tipu, tidak dibeli-beli. Hari tu sampo berapa botol? Hari ni bawa anak. Hari tu anak juga mai buat rawatan. Menantu. Pakai minyak herban. Sihat dia kata. Mak sihat. Alhamdulillah. Cuba balik dari KL nak mari lagi tengok mak sihat. Allah. Ada daripada KL itu kan? Ada. Ni makcik ni. Hari ni datang bawa anak lagi. Anak lagi. Siapa yang nak, saya nak bagi harga promosi hari ni. Hari ni saya nak bagi harga promosi. Siapa nak? Saya nak bagi harga promosi. Saya akan pilih 10 orang saja. Saya nak bagi harga promosi. Siapa yang komen nak dan yang follow saya sahaja.